forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan PMA Anwar Ibrahim ketika melancarkan jentera pilihan raya Pakatan Harapan Negeri Johor. Sebelum saya baca detail sedikit dekat Harian Metro, kata Anwar Ibrahim, bukan pilihan saya, adakan PRN Johor. Kita mari tengok ucapan beliau di akhir, nanti kita akan komen macam biasa. Tapi yang satu yang dia tidak tolak ansur, tak boleh curi harta rakyat. Itu bagi saya nombor satu. Kalau dulu ni semua kita dengar, apa yang kes tidak dengar? Dan sekarang kalau kita dengar, curi tak apa, mudah, nanti kita ampunkan. Ini apa? Negara apa ini? Anak muda curi motor, ditangkap oleh polis mengikut peraturannya, masuk lokap. Kalau tak ada wang, dia penjara. Kalau tak ada ikat jamin, ya, itu saya tahu, saya ada pengalaman. Kemudian dihadap ke mahkamah 6 bulan sebab curi motor, penjara 6 bulan. Kalau orang yang kaya, orang besar, nak tangkap pun susah. Dah tangkap kira nak lepas. Ini satu negara dua sistem, and we in Pakatan Harapan will fight to defend the right of every single Malaysian. Tahu betul, cakap soal Islam, doa Melayu, mana ada maruah orang Melayu? Maruah apa orang Melayu kalau tidak tahu harga diri, tidak tahu akhlak, tidak tahu apa dia kemanusiaan, tidak tahu apa dia keadilan. Jadi ini saudara kena ingat. Sebab itu bila surah Luq kata ini bukan perkara kecil. Kalau tahun 1970 kita bagi beras orang beratur, kita fahamlah, tak apa. Tahun 70 mana ada reti digital. Sekarang 2026 pun masih beratur. Saya tidak setuju. Ini bukan soal saya politik pilihan raya, ini bukan maruah rakyat. Kita bagi RM1,000 bagi satu keluarga 1 tahun. Ada yang mencecah sampai RM4,000. Kita naik gaji pekerja-pekerja pertama kali dalam masa 12 tahun, naik tertinggi dalam sejarah semua pejabat-pejabat pegawai kerajaan. Beratur? Tak ada beratur. Ya, apa? Tak dibincang pun dulu. Jadi soalnya bukan tak boleh beratur, tapi kerana RM200 terpaksa. Saya nak tanya, mengapa buat begitu? Dan ini penting. Dan test yang paling utama masa pilihan raya. Ini dalam masa pilihan raya macam-macam. Parti pun banyak. Tiap-tiap minggu ada satu parti baru. Ya. Tak ada, itu masing-masing ada hak. Tapi saya nak tanya, apa yang lainnya? Apa yang istimewanya? Ini negara dengan penuh cabaran. Saya tanya, saya dari hati saya sebut, mudah? No. Saya cakap, kadang Cina suka, dah Melayu marah. Cakap begitu, oh Melayu yang Cina, India tak sebut pula. Akhir minggu ni saya ke Sabah, sebut pasal Sabah, Sarawak tak sebut. Ini negeri yang pelbagai. Sebab itu we have to work together. We have to respect. Kita hormat. Sudah Luq sebut UEC, sekarang dia hantam saya setengah mati. Padahal UEC, kerana saya anggap ini seolah sistem yang tak mau hormat langsung sistem negara. Orang Melayu terima baiklah. Ya. Dan yang kita duk perang, gaduh, riuh rendah ini menjadi isu politik ini besar. Saya percaya kempen dalam 1-2 minggu ini akan diserang. Yang terlibat ni berapa orang? 1,500. Yang kita masuk berapa orang satu tahun? 100,000. Kita perang soal 1,000 ini. Kemudian saya sebut matrikulasi dulu
100% Bumi Putra. Sekarang saya kata matrikulasi untuk kesempatan itu 90%, kerana saya nak pastikan 10% bukan Bumi Putra, China, India, terutama kategori miskin tetapi cerdik, bagi peluang. Dia kata saya gadai lagi. Sudah, depan ramai orang Cina ada sini, Melayu ada, India ada. Saya nak beritahu, saya tak pernah tinggal. Saya orang Melayu, saya tidak tinggal dasar Melayu dan Bumi Putra. Program Islam kita teruskan, jauh lebih baik sekarang dari dulu. Program untuk orang Melayu Putera 23 kita teruskan, malah kita tingkatkan. Tetapi apa beza je dalam kerajaan Madani? Kita layan. Kalau anak Melayu atau Cina atau Iban atau Kadazan atau India itu pintar betul-betul, dapat 10A, saya tak sampai hati nak kata no. Berapa orang? Sekitar 10,000, sebahagian Melayu, sebahagian Cina, sebahagian India, Iban, Kadazan. Tapi dia dapat 10A. Dulu tak ada lulusan ini. Sekarang saya kata tukarlah, ya. Anak Melayu yang lain kita bagi. Dia bukan ambil daripada Cina dan potong yang Melayu, tak. Ini hanya yang paling pintar, yang 10A, anak Melayu ke anak Cina. Kalau dia dapat 10A, bagilah direct masuk matrikulasi. Ini yang kita luluskan. Tapi sudah tanya, ini dia, kalau nak kempen ini dia. Baik, saya nak khusus Johor. Why? Saya kata penting. Johor satu aliran dengan persekutuan, banyak faedah. Kita bincang dengan baik. Saya kalau ditanya, Kelantan pun saya bagi projek. Kalau projek banjir, Johor pun mendapat, Kelantan pun dapat. Tapi kalau kerajaan yang satu aliran, Menteri Besar Selangor ada, Menteri Besar Negeri Sembilan ada, itu mudah bagi rakyat. Kita work as a team, dan saya percaya kalau kita boleh ubah wajah Johor, semangat Pakatan Harapan, saya percaya pembangunan terus, tetapi beza dia, manfaat kepada rakyat akan jauh lebih baik. Saya lihat beberapa projek perumahan kita pekerja bercambah, projek perumahan perlahan, ya. Lebih banyak projek perumahan di beberapa negeri lain. Orang yang tak ada rumah sini puluh ribu tiap kota. Rumah rakyat mesti diberi keutamaan di semua negeri, termasuk di Johor. Kalau kita perintah ini hal-hal yang kita bagi keutamaan. Contohnya lihat di Selangor, lihat di Negeri Sembilan, terutama di Selangor kerana pekerjanya ramai. Projek perumahan terbesar ada di Selangor. Why not Johor? Jadi ini saya ingatkan dan ajak saudara. Saya bukan datang untuk musuh sesiapa. Saya datang untuk ajak rakan-rakan di Batu Pahat dan di negeri Johor. Mari kita kerjasama, ya. Politik ini kena stabil. Jangan kita anggap mudah. Lihat negara-negara jiran. Bulan lalu saya ke Cebu, Filipina, nak beli minyak beratur. Ada kedai minyak tutup. Saya sebagai penanam tinggi nak sebut contoh negeri tak boleh lah, sensitif kawan-kawan. Tetapi cuba bayangkan, bila kita sebut ringgit itu kekuatannya itu sebab politiknya stabil. Sebab tu saya kata, bila orang tanya saya beberapa bulan yang lalu, tunggulah dulu, kita negeri ini banyak masalah. Rakyat hadapi masalah harga barang. Selat Hormuz masih belum dibuka. Perang belum selesai. Redakan dulu 1-2 bulan ini. Tengok keadaan, lepas tu buatlah pilihan raya. Itu saja saya suruh. Sebab apa? Kita nak jaga negara jadi tumpu.
tumpu sepenuhnya membangunkan ekonomi negara. Nak buat juga pilihan raya pergi cepat. Tak boleh tunggu ke 2-3 bulan lagi? Jadi boleh lakukan di Johor. Bila keadaan begini, kita terpaksa terlibat. Jadi menteri-menteri yang patut tumpu terpaksa ambil masa di sini. Malam ni saya di sini, esok memang program lama memang di Kedah. Hari Isnin lawatan rasmi ke Jepun. Itu sebab saya teruskan. Bukan kita kerja main-main sudah fikir. Hari ini hari Sabtu, saya di Johor. Hari Ahad di negeri Kedah. Hari Isnin pukul 8 pagi Perhimpunan Kementerian Komunikasi. Lepas itu ke Jepun. Bukan lawatan cuti, lawatan rasmi setelah selang 15 tahun untuk bincang beberapa hal penting. Ada jemputan ke Turkmenistan. Saya beritahu kepada Petronas, saya enggan ni pilihan raya lagi, nak kena pergi 2 hari. Tapi kalau saya pergi, jaminan daripada Turkmenistan, insya-Allah Petronas akan dapat gedung, telaga, gas yang di antara terbesar di dunia. Tapi saya kena tanda tangan. That is the sacrifice we have to take. I'm not a young man. I don't like to travel as much as before. Tetapi bila Petronas kata you have to go because the president and the former president bagi syarat, dia akan tanda tangan di hadapan Perdana Menteri Malaysia. Tapi untuk negara, saya tak ada pilihan, saya pergi juga. Dan mudah-mudahan kita dapat simpanan gas yang besar di rantau ini. Ini sudah kerja tumpu. Baik, sekarang kita hadapi pilihan raya. Saya mohon saudara kerja dengan tenang, tak payah bermusuh. Kerana rakan-rakan dalam pertandingan ini, ya, PAS, Perikatan Nasional memang pembangkang. UMNO, Barisan Nasional dalam kerajaan perpaduan. Pening kita. Hari ini kita berlawan dengan UMNO, Barisan Nasional. Hari Rabu, Mesyuarat Jemaah Menteri, kita bersebelah bersama-sama. Tapi saudara, ini bukan pilihan saya. Pilihan saya kerjasama terus. Pilihan saya jaga negeri ini. Pilihan saya tangguh semua pilihan raya dan kerja tumpu selamatkan ekonomi rakyat. Itu pilihan saya. Nak adakan pilihan raya baru di Johor, itu pilihan mereka. Nak tumbuhkan porak-poranda kekacauan politik gini, itu pilihan mereka. Saya tidak ada pilihan. Dia nak buat pilihan raya, okey. Seperti mana kita Mak Sabu, nak kawan, kita kawan. Nak lawan, kita lawan tetap. Baik. Jadi kita begitu. Baik, Negeri Sembilan soal lain. Saya hari Jumaat kita akan luncurkan pilihan raya. Amin beritahu saya dia tak mau juga pilihan raya. Negeri Sembilan itu tak sampai 3 tahun. Tapi berbeza daripada Johor. Johor ini majoriti besar. Barisan Nasional majoriti besar. Di Negeri Sembilan majoriti 2. Sekarang ni belum tentu majoriti. Kerana rakan-rakan kita dalam UMNO sekejap sokong, sekejap tarik, sekejap sokong, sekejap tarik. Jadi kalau ada tarik-tarik tolak tali, kita tak tahu. Kerajaan boleh tumbang bila-bila masa. Jadi pilihan kita adalah untuk serah balik kepada rakyat. Rakyat buat keputusan. Jadi pilihan raya ini jangan pandang ringan. The power is back to you. Kuasa itu balik kepada saudara. You guna kuasa itu, baik. You tak guna kuasa itu, nasib. Kerana kerajaan dipilih itu, yang sombong ke, yang baik ke, yang sakau ke, yang tidak ke, yang buat perumahan rakyat ke, yang jamin kebajikan kerajaan, itu
keputusan kita. Jadi saya harap sangat rakan-rakan di Johor, dalam beberapa hari lagi SPR akan umum tarikh pilihan raya. Saya harap semangat orang-orang Johor seperti mana nampak di Batu Pahat. Panas, saya masuk tadi semua berpeluh-peluh, tapi semangat tetap kental, luar biasa. Yes. Dan saya tengok belakang, Melayu, Cina, India bersesak-sesak dekat. Tak ada masalah pun. Ini masalah ini dihasut oleh orang politik yang bankrupt. Tengok Melayu, Cina, India, tak ada apa-apa pun. Tak ada rasa jijik, tak ada beza pasal warna, tak ada rasa kotor. You know why? Kita manusia, hormat manusia. Saya tengok tadi masuk, aci-aci pun ada, kakak-kakak ada, ramai. Dan ini semangat kita putuskan. Buat apa kita jadi bangsa? Mengapa kita nak jadi alat pada orang yang bankrupt idea dia, yang tahu tak ada jalan? Nak cakap pasal ekonomi? Tidak. Kempen cakap pasal ekonomi? Tidak. Pasal kestabilan politik? Tidak. Pasal reform? Tidak. Pasal no money can buy us. Kalau rakyat itu bijak, they give money, you take. They give project, you say thank you. But vote for Pakatan Harapan. Terima kasih. Okey, saya baca detail lagi dekat Harian Metro ni. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bukan pilihan beliau untuk mengadakan PRN Johor ketika masalah rakyat masih belum selesai. Katanya Kota Umar kini memulihkan ekonomi rakyat, bukannya mengadakan PRN, namun PH terpaksa menuruti keinginan kerajaan negeri Johor yang mengubahkan Dewan Undangan DUN sekaligus membolehkan PRN berlangsung. Akan datang terus sampai channel Hang Duk Mana. Jumpa lagi. Assalamualaikum.